Bismillahirrahmanirrahim. Habib, ada soalan dari jamaah, bagaimana orang yang dekat Arafah agar tidak menyia-nyiakan amalan tersebut, dan sekiranya ada orang yang berangkat haji ini, dia tersalah dalam melempar, dia langsung melempar tiga-tiganya sekaligus ini Habib, sebanyak 3 kali ini. Surah Ula, Ustaz, Aqabah, semuanya dia lempar. Ini bagaimana dalam pandangan Islam ni Habib? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Bertuahlah orang-orang yang dapat hadir, dapat melaksanakan amalannya, amal ibadah hajinya, dia mesti ada di padang Arafah. Jadi ada orang telefon yang dia tersilap. Tersilapnya apa ni? Dia terlontar pada malam Arafah itu, dia sudah nak berangkatkan lepas Isyak ke hari Arafah itu, tapi kan yang nak berangkat ini, semua nak berangkat ni, beribu-ribu, 1 juta ke apa satu orang semua. Nak berangkat daripada padang Arafah, nak menuju ke Muzdalifah dan ke Mina dan nak masuk ke Mekah pada pagi itu. Kalau boleh nak sembahyang hari raya, pagi di Mekah. Baik. Tetapi masalahnya, katanya dia bilang dia terikut sana, terikut sini, tak tentu pasal. Jadi dia pada malam pagi itu, pada Arafah itu, malamnya itu kan dia bertolak. Patutnya dia masuk Muzdalifah dan dia masuk Mina. Dia hanya melontar di Jamratul Aqabah saja. Tidak melontar dari Jamratul Ula, Usta. Jamratul Aqabah itu makna yang besar. Yang pertama tu yang kecil lah, yang tengah-tengah, Usta, makna yang tengah-tengah. Jadi dia pula tersilap. Orang ajar dia memang suruh buat 3 sekali. Yang pada pagi itu tu. Dalam barangkali dalam pukul 2-3 ke. Jadi dia melontar Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. Hal yang disuruh hanya Jamratul Aqabah saja. Nanti besoknya lagi baru bermalam 3 malam dekat Muzdalifah, dekat Mina sana. Diorang tinggal dekat Mina. Ada orang tak mau tinggal tidur bermalam di Mina. Mereka terus masuk Mekah, datang balik lagi ke Mekah begitu. Ini ikut masing-masing. Tetapi kalau ada tersilap, mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf. Asalkan dia jangan tidak melontar langsung. Jadi malam yang ke-11 kan ada, yang ke-12 semua kan, dia nak kena lontar 3. Ula, Usta dan Aqabah. Maknanya yang pertama Al-Ula, yang kedua, yang tengahnya Usta, dan yang ketiganya Aqabah ataupun Kubra. Kan sekarang nama macam-macam orang namakan. Jadi sebab itulah berjalanlah dan bertanyalah dengan orang-orang yang ahli. Jangan mentam sembarang, tak boleh lah. Pasal ini nak ibadat. Ini bukan nak pergi London, nak pergi Amerika, macam nak tengok sana, tengok sini. Tidak, ini nak ibadat, nak betul-betul supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sudah bertuah orang yang pergi haji itu dapat di padang Arafah itu. Itu yang paling penting, itu rukun tu. Itu rukun. Itu rukun. Kalau dia tak ada dekat padang Arafah pada hari lepas Zuhur tu, maknanya dia tak ada haji. Jadi kalau dia sakit pun apa pun, dia mesti bawa dekat padang Arafah. Walaupun waktu Zuhur, dia mesti bawa di sana. Begitulah dia. Jadi janganlah buat kesilapan, mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia sudah tersilap tapi bukan dia tidak lontar, dia lontar soalnya dia tersilap ada satu perkara, itu mudah-mudahan Allah Taala maafkan dan Tuhan tidaklah memandang perkara itu perkara yang beratlah. Itu saja yang Habib nak ingatkan. Sebab itulah perlu kepada guru-guru dan bimbingan-bimbingan orang-orang yang mengajar, menjadi ketua, menjadi pegawai-pegawai, mereka lah yang bertanggungjawab perkara ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.